Sally akan launch mascara and eyeliner sekali. Kita punya eyeliner tip ni sangat-sangat lembut, tak keras, senang untuk korang buat wing. Dia memang super black, super pigmented ya. Jangan risau, waterproof juga. Ditarik sekali sahaja. Nampak? Lepas tu korang adjust lah sendiri. Okay? Dah jadi macam ni. Lepas tu kita fill in the blank. Nampak tu? Memang warna dia sangat-sangat pekat. Yang hitam dia memang sangat-sangat pekat korang. Look at that eyeliner. Okay, lepas tu kita nak pakai kita punya mascara pula. But first you need to curl your lashes first. Ni kita punya mascara. I'm so excited kita nak jual nanti. Untuk mascara, aku memang suka pakai banyak layer tau. But it's up to you. You nak pakai macam mana pun boleh. Pakai senang tak buat orang tengok orang. Bukan mesti nak ayah. Laju-laju tak rushing. Sekali tak macam macam. Look at that before and after. Love doh. So ini kejadian dia bila dua-dua belah mata kita dah buat. Eyeliner Sally, mascara pun Sally punya. This is the result. Aku memang sangat-sangat love. I am so excited and aku tak sabar nak launch 26 hari bulan ni dalam live Sally sahaja kalau korang nak special price. Okay?